Tak aku. Tak aku, sebab saya memang asingkan personal life saya dengan kerja lah. So kita orang bekerja profesional je. Sebab saya anggap Alif tu macam abang. So tak ada terfikir benda tu, memang tak ada. Itulah respon penyanyi dan pelakon Melinda The Dew apabila ditanya mengenai gandingannya bersama Alif Aziz dalam teater musikal Mansur dan Lui. Kata Melinda, dia sentiasa bersikap profesional meskipun mengetahui Alif pernah berdepan beberapa kontroversi sebelum ini. Menurut Melinda, sebagai pelakon dia tahu menjaga batas ketika bekerja dengan mana-mana aktor. Sebelum jawab tu, share lah dulu mengenai pementasan teater Mansur dan Lui ni. So far so good. Progress Mel dari segi lakonan, apa yang Datin dan Datuk cakap ada improvement dan orang pun nampak juga improvement. Mel bukanlah pelakon, tapi I try my best lah untuk improve day by day. Ini kali pertama ke macam mana? Yes, ini kali pertama saya berlakon dan terus teater besar dan dapat watak heroin. I need to do my best. So macam mana debaran dan juga cabaran dia bila jelas memegang watak besar, pentaskan di Seni Budaya dan diarahkan oleh Datuk Nosir? Tipulah kalau Mel cakap tak ada pressure. Memang pressure sebab ni first time berlakon dan juga memegang watak yang besar. Heroin pula Puteri Liu. Persediaan tu memang bagi Mel memang banyak lah, dari segi praktis dengan Datin, dengan Dato', dengan Abang Wan, banyak lah. Dan Mel banyak juga dapat knowledge daripada kawan-kawan yang memang dah biasa dalam teater ni, especially Kak Sherry, Fiza Thomas, Abang Wan, siapa lagi? Takim, yang memang dorang dah biasa lah. So ya, Kita tahu agak watak utama. So bergandingan dengan pula dengan hero yang orang kata namanya sebelum ni pernah menjadi sebutan ramai, iaitu Alif Aziz kan. So macam mana bila bergandingan dengan Alif Aziz? Dengan Alif Aziz sebenarnya okey je. Kita orang kerja profesional je. Kalau macam dia punya history ke apa, saya itu bukan masalah saya. Sebab kita orang tengah bekerja, so kerja is kerja, dan Mel asingkan personal life dengan kerja. Kalau macam yalah, sebelum ni kan kebanyakannya pelakon-pelakon wanita bila berlakon dengan Alif pastinya akan ada timbulnya kontroversi. So macam Mel sendiri ada tak rasa benda tu risau ataupun macam mana perkara tu? Bagi saya tak ada kerisauan tu. Cumanya sebenarnya okey saja. Saya bekerja dengan dia, sepanjang saya bekerja dengan Alif okey saja, tak ada masalah langsung. Sebab kita orang build chemistry pun sama-sama dengan dipantau dengan Datuk Nasir, Datin. So tak ada masalah langsung. Kalau sekiranya kan timbul gosip cinta ke di lokasi, so macam mana, apa yang respon Melinda sendiri untuk risau lah? Timbul rasanya tak aku. Tak aku, sebab saya memang asingkan personal life saya dengan kerja lah. So kita orang bekerja profesional je. Sebab saya anggap Alif tu macam abang. So tak ada terfikir benda tu, memang tak ada. So saya anggap semua yang bekerja dengan saya ni semua kakak dan abang, sama rata. Sebab saya bukan bekerja dengan Alif saja, tapi dengan abang-abang yang lain, dengan kakak-kakak yang lain. So layan semua sama rata saja. Awal-awal takut, tapi sekarang tak ada. Tak takut langsung sebab dia okey je. Sebab saya baru kenal Alif dari teater ni, so saya rasa okey je. Okay, kepada semua minat teater, jangan lupa beli tiket. Tengoklah sama-sama musical teater Mansur dan Lui pada 10 September sehingga 20 September ini.